Kalau 2 tahun lepas anda simpan RM100 sebulan dalam bentuk emas, hari ini nilai anda naik hampir 74%. Tahun 2023, harga 1 gram cuma RM312. Sekarang dah RM544. Itu bukan ajaib, tapi normal sebab nilai duit makin jatuh dan emas sentiasa kekal kukuh. Ramai yang rasa belum masa nak mula sebab ingat nak tunggu gaji besar dulu. Tapi penyimpan yang mula kecil dulu, ramai yang rasa belum masa nak mula sebab ingat nak tunggu gaji besar dulu. Tapi penyimpan emas yang mula kecil dulu, hari ini dah nampak hasilnya. Sebenarnya emas bukan tentang kaya cepat, tapi tentang lindungi hasil kerja kita dari dimakan oleh inflasi. 10 tahun kerja keras, tapi kalau duit hilang nilainya, semua tu sia-sia. Kalau anda nak faham cara bantu kekalkan nilai simpanan duit anda, saya boleh tunjuk langkah pertamanya. Tekan link di bio, baca dulu, faham dulu, lepas tu baru buat keputusan. Kadang keputusan kecil hari ini boleh ubah hidup anda 5 tahun akan datang.